Dan jaga nama baik, jaga nama mama, jaga nama ayah kamu. Ma, walaupun Emma tak suka bapa Emma, Emma tetap bawa nama bapa Emma, okey? This is Emma Khairuddin. Mama cerita dia macam Emma pernah kena rogol je. Emma tak pernah kena rogol tau. Alah, Mama. Emma bukannya macam perempuan lain yang cuik sikit terus menggeletis. Mama lah tu. Emma. Kalaulah kamu tahu apa yang dah pernah berlaku dalam hidup kamu. Ma. Oh ya. Kenapa Mama tiba-tiba terpuas macam busy teacher tak rompak ni, Ma? Tak ada, Mama cuma terfikir. Mama rasa macam beruntung kamu, rezeki kamu dapat pergi belajar kat overseas. Mama dulu perangan kecil-kecil tu nak pergi overseas, nak belajar kat sana. Tapi Mama tak dapat. Kau memang beruntung lah, rezeki kamu lah sayang, rezeki kamu. Kan, Ma. Itulah rezeki sangat kan. Alhamdulillah. Tapi Emma pelik. Siapa yang apply untuk Emma ni? Sebab Emma tak apply apa-apa. Tiba-tiba dapat surat offer. Mama yang apply. Thank you, Ma. Tak perlu tahu dah. Dah. Ni, mana dah cepat-cepat. Dah lambat ni. Ni bapak kamu dah tunggu dah. Nanti lambat. Jom. Dah. Cepat. Ma. Dah, Bapak. Ke Mama yang apply senyap-senyap ni. Bagi tahu.